Okey, Assalamualaikum. Satu benda yang nak touch hari ni berkenaan dengan Premiere Pro. Okey, kalau dekat PC masing-masing macam ni, kalau nak dapat Premiere Pro, tekan dekat window, kemudian cari Adobe Creative Cloud. Bila masuk dekat Adobe Creative Cloud, okey, boleh tekan apps dekat sini ya, apps dekat sini. Okey, kemudian carilah Photoshop ke apa nak pakai, dan di sini kita nak sentuh dekat Premiere ni, kemudian After Effects. Tapi sentuh Premiere dulu lah, install Premiere. Alright, bila dah install Premiere, macam saya dah ada Premiere ni ya. Okey, dah ada Premiere. Alright, yang ni Premiere Pro. Okey, dan kita boleh login masuk. Login masuk dia macam ni. Dia login dan dia ada account dekat sini. Kita boleh login masuk dan kita boleh pakai akaun Pro lah. Alright. AI pun ada 1250 kredit. Alright, ini untuk generate AI lah. Alright, apa yang saya nak cukup dekat Premiere Pro ni pun sebenarnya konsep dia pun lebih mudah juga untuk kita belajar. Contoh kita ada template dekat sini. Kalau dekat template macam kita belajar itu dekat CapCut. CapCut pun dia ada template kan. Rupanya dekat Premiere Pro pun ada juga. Lagi mudah kita nak cari. Contoh kita nak buat apa untuk TikTok kan. Kita nak cari intro video ataupun intro video. Macam mana nak masuk ke channel kita untuk yang geng-geng AI kreatif pun boleh ataupun dengan TikTok. Okay. Ini cara dia. So macam mana nak pilih contoh macam ni, nak intro masuk kan. Kita nak masuk ni. Kita klik yang ni. Alright. Kita boleh edit in Adobe Express. Okay. Masuk macam ni. Kemudian kita boleh masuk dekat lebih kurang macam gambar punya display. Kan. Jadi macam mana nak edit dia. Alright. Step by step. Kita tekan play dulu. Alright. Kita keluar. Welcome to my channel was. Okay. Jadi dekat sini kita nak tukar apa? Kita nak edit apa dekat sini. Klik button edit. Kita nak edit orang ni. Alright. Kita boleh ubah dia. Kita gantikan dengan gambar kita. Okay. Kita boleh gantikan dengan gambar kita. Macam mana nak ganti? Kita tengok dekat your stuff ni. Ataupun gambar kita yang kita dah upload dekat sini. Ataupun kita boleh upload gambar kita dekat sini lah. Okay. Contoh. Saya ambil gambar saya yang ni lah. Okay. Add. Saya nak remove background dulu. Dan pilih gambar ni. Ini saya set dia sebagai background. Saya nak remove background. Klik gambar ni balik. Kita nak tekan remove. Dah clear remove. Saya nak masukkan dia ni dekat dalam video ni. Nak gantikan dengan dia ni sebenarnya ni. Gantikan apa ni. Alright, kita tekan replace. Tekan foto. Sekali-sekali lah daripada yang tadi. Ini daripada stok daripada stok. Ataupun kita upload gambar saya tadi. Tadi ni saya kena pilih balik. Alright, kemudian saya remove background. Dalam background, dah boleh ganti dengan gambar perempuan tadi. Itu. Jadi play dia macam mana tadi? Kita boleh play. Contohnya kan. Sama jugalah nak edit apa lagi. Nak edit button ni, nak edit ni. Kemudian save. Bila dah save nanti boleh masuk kat CapCut ataupun masuk dekat Premiere Pro untuk kita edit. Jadi kat sini banyak juga template-template yang boleh kita guna. Okay, sekian. Terima kasih.